Pasar Payang, sebuah pusat tarikan kepada pelancong yang berkunjung ke negeri Terengganu. Namun yang dilihat pada hari ini, ianya semakin uzur di telan zaman. Kini Pasar Payang berhadapan pelbagai masalah infrastruktur dan fasiliti yang menjadikannya tidak selamat dan tidak selesa kepada pengunjung. Keadaan pasar ni dah lama dan dia semakin uzur. Di bahagian bawah pasar ni banyak dah rosak, di mana tiang-tiang kasar dia sudah keluar, besi tiang tu sudah repuk dah. Kalau kita tengok dari keadaan atas pasar ni memang okey, boleh tahan lagi. Tapi bawah tu menunggu masa je lah. Menunggu masa nak utuh lah. Jadi ini membahayakan pengguna-pengguna dan pengunjung-pengunjung pasar besar Kedah Payang ni. Memang orang kita memang gitu keadaan dia. Bahasa mula-mula dia tak setuju, bila siap dia baru dia puji. Baru dia puji pula tengok. Kena buat dulu. Kena buat dulu baru kita tahu buruk baik dia. Kalau tak buat kita tak tahu. Mana buat deng bersetuju kerajaan negeri teruskan. Ya, saya setuju kerajaan negeri teruskan cadangan untuk banner baru. Rombok buat awak baru dan tetapkan kalau peniaga-peniaga tu masih boleh berniaga lagi di pasar Kedah Payang. Dan mesti bagi kepada peniaga-peniaga yang dulu pernah berniaga di pasar ni. Yang ada sekarang ni perlu diberi keutamaan kepada orang-orang yang berniaga di sini. Baru kita tengok pihak peniaga Pasar Payang sendiri. Memang betul lah pihak peniaga Pasar Payang ni dia takut perniagaan dia terjejas. Terjejas, takut tak boleh terus berniaga lagi di sini. Sebab salah satunya Pasar Kedah Payang ni adalah satu warisan Melayu di negeri Terengganu ni. Dan Pasar Kedah Payang ni adalah terkenal bukan saja di Malaysia, bahkan seluruh dunia terkenal dengan Pasar Kedah Payang ni.